Aduh, kesiannya kemah roboh lah pula. Itulah cabaran pada peniaga-peniaga kita. Jadinya malam ni cuaca cantik, aku terjah sekali lagi. Bot lepak santai di Sungai Kantan Kajang bersebelahan dengan pusat komuniti Sungai Kantan. Pada yang belum tahu lagi, jomlah kita lepak sini. Ada pelbagai jenis makanan. Kita orang punya best seller lah. Untuk kopi memang top sale kita punya special. Dari special sebab ni lah kita akan keluar menu baru. Kita ada black tea series. Dia teh lah. Ni black tea mangga. Dia mangga tadi. Dibuka setiap hari kecuali hari Ahad daripada pukul 8 malam sehinggalah pukul 12 malam. Tempat duduk terhad dialu-alukan datang awal lah ya. Ini adalah kita punya beef corny. So harga dia tak mahal, RM6.90 je. Sedikit air. So, kalau korang kena sekali memang akan ingat. Daun parsley siap dengan harga RM16. Nasi lemak Disan adalah nasi lemak basmati. Best seller dekat sini adalah sambal sotong, rendang ayam. Yang ni wajib try. Dekat sini kita tak ada telur rebus Kita memang bagi telur mata. Ujikan ikan bilis ni rangup ya. Nasi lemak rendang ayam RM14, tambahan lauk RM5. Ni Bandung special mantau buttermilk chicken. Pantan mi ayam ni kita ada bawang goreng tu dengan pakcoy. Pan mi itik pula ni ikan bilis, telur separuh masak. Kita bagi dalam round 5 ke 6 keping juga. Dua-dua ni kita punya best seller. Untuk pan mi itik ni harga dia RM16. Pantan mi ayam ni harga dia RM10. Wah, sedar tak sedar penuh meja jugalah. Nasi lemak artisan. Sotong dia mantap geng. Korang kena cuba. Sekarang kita nak berkena pan mi itik pula. Wah, boleh tahan sedap juga rasanya. Sekarang kita nak cuba pula mi Bandung Mak Ani. Korang tengoklah sendiri tu banyak betul bahan-bahannya. Berbaloi dengan harga memang puas hati. Korang kena cuba tahu. Ini pula beef corny, sosis yang kenyal, ban yang lembut. Ini pula mantau chicken buttermilk, memang mantap. Ini pula wonton mi ayam. Boleh repeat lagi ni. Tom yum pasta ni kena hati-hati sikit geng. Kalau tersedak habis korang. Sambil lepak layan basking boleh kena kerupuk leko ni. Penutup kita perkenalah dessert pula. Memang syahdu geng. Air baru daripada Kopi Grit Mango Tea memang syahdu. Warga-warga Kajang yang tak tahu nak lepak mana malam-malam boleh dah masukkan dalam list tempat ni. Boleh lagi geng? Boleh try.